Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome to Fatin Madiha channel. So today actually sebenarnya kita orang tak tahu nak pergi mana, tapi kita orang tak nak pergi jauh-jauh, and kita orang jalan-jalan terlalu pula dekat Selangor Fruit Valley ni. Kalau you guys boleh tengok dekat I punya video yang lama kat I punya shorts, I ada post I pernah pergi dekat this Selangor Fruit Valley. Tapi this time kita repeat lagi dengan Afwa. So far sekarang tengah musim pulasan and rambutan. Kita naik train. Memang dia ada banyak checkpoint tau korang. Memang daripada satu tempat ke satu tempat lain memang kena pakai train lah, sebab sangat besar ya ladang ni. Tapi itulah, I lepas checkpoint yang kedua, I dah give up dah untuk record video. So yeah, ada sikit-sikit je lah, tapi saja je nak juga post video, nak menunjukkan tanda hadir tu kan. So ni macam biasa kita gegar-gegar sikit naik train biasalah. Tahu tak dia macam naik yang traktor. Train tu ditarik guna traktor yang orang pergi kebun punya traktor tu. So memang dia slow tapi dia gerak. So this is Akif, he's enjoying his day. Time ni panas sikit tau. Time ni tengah panas. So yeah, so enjoy lah. For the rest, dia tak ada apa sangat pun, tapi saja je. Boleh lah, just for memories kan. Dia bukan tak ada apa-apa kat sana tau. Dia ada macam-macam kat sana. Cuma lepas je dekat second checkpoint tu, I dah malas nak record sebab I nak fokus, nak spend time dengan my family, dengan budak-budak ni. So I dah terus simpan handphone I dekat dalam bag. So I tak suggest korang bawa stroller, sebab korang akan sentiasa naik dan turun train. So I takut korang drain kalau korang bawa stroller. So memang kena angkat lah your kids kan, your children. So di sini budak-budak ni memang sangat explore sebab dia sangat luas tempat ni, and banyak pokok-pokok. So macam banyak benda lah yang kita boleh, you know, like macam discuss cerita dengan anak-anak kan, pasal farming. Tak adalah dia asyik nampak macam kesibukan hiruk pikuk bandar sahaja, betul. So yeah. Apa no? Yeah. Afwa don't cakap apa? No, Afwa don't have anything to say. So I think itu sahaja untuk video kita kali ni. Very short and simple, tapi full with memories, walaupun tak banyak sangat kan. Boleh lah daripada tak ada. So you guys jangan lupa, thank you for watching. Jangan lupa tekan butang like, subscribe and turn on notification. Okay, bye. Thank you.